Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan perjuangan yang ada bersama dengan kita pada hari ini, termasuk daripada UMNO dan juga daripada rakan-rakan persatuan-persatuan yang turut bersama dengan kita. Hari ini kita nak bagi tahu sebab kita ternampak satu posting daripada Arun Duraisamy di TikToknya yang mana dia bagi tahu pada 30 hari bulan mereka nak buat satu perhimpunan merah. Tuan-tuan, seperti mana kita semua sedia maklum tentang apa yang sedang berlaku di Perlis ini, satu binaan haram ataupun pil haram telah pun dirobohkan. Kerana apa? Kerana perkara itu dibuat secara haram di tanah milik kerajaan, tidak ada permit dan sebagainya. Dan kita semua diajar, baik perlembagaan maupun undang-undang, untuk kita menegakkan keadilan dan juga undang-undang. Maka kita dapati puak-puak ini seperti Arun Duraisamy, Raya dan sebagainya. Apa yang mereka sedang lakukan ini, dia boleh menterjemahkan kepada masyarakat bahawasanya mereka menyokong kepada perbuatan yang bertentangan daripada undang-undang. Jadi hari ini kita berada di sini dan kita telah membuat report untuk kita menyatakan bahawasanya kami ini adalah pemuda-pemuda yang ingin menegakkan keadilan, undang-undang dan juga perpaduan yang kita telah bina selama ini di negeri Perlis. Orang-orang dan masyarakat Perlis, baik Hindu yang ada di sini sebanyak 3,100 orang, mereka pun tidak buat kecoh sangat, tetapi yang buat kecoh ini adalah Arun, Raya, Ramasamy dan beberapa puak-puak ini yang telah mengetengahkan isu 3R, perkauman, memberikan fakta yang tak betul, dan ini adalah hasutan terhadap masyarakat yang ada di sini. Kita nak minta kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan. Tangkap Arun Duraisamy. Betul tuan-tuan? Betul. Ya, so kita perlu tangkap Arun Duraisamy. Dan satu peringatan yang saya nak berikan kepada semua masyarakat. Jika pada 30 hari bulan itu mereka meneruskan himpunan merah, maka kami juga akan buat himpunan balas biru kuning di tempat, waktu dan masa yang sama untuk menghalang mereka. Kita berhimpun untuk menegakkan undang-undang, mereka berhimpun untuk memperkotak-katikkan undang-undang. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada di hadapan IPD Kangap. Bersama kita Tuan Zamri Vinod, pengurusi garap, dan kita bersama kita juga YB Senator Haji Baharudin, dan juga daripada NGO dan juga NGI serta sahabat-sahabat semualah, dan juga orang-orang awam yang mana hari ini rakyat negeri Perlis yang mai hari ini untuk menyatakan sokongan, untuk menyatakan bantahan terhadap himpunan merah. Dan kita mai hari ini bukan saja daripada pemuda PAS Perlis, tetapi seluruh rakyat negeri Perlis. Ada yang mai daripada Alor Setar kerja Perlis dan balik pada Alor Setar mai untuk buat report, dan ada yang mai daripada Wang Kelian pun ada. Semuanya atas satu hasrat, iaitu untuk menyatakan bantahan kepada himpunan merah yang akan dibuat oleh 3 tokoh yang nak mai ni, yang kami orang Perlis kalau boleh tak mau mereka mai, dan kita harap kita dapat buat satu usaha untuk memastikan himpunan merah ini tidak berjaya. Dan apa yang berlaku hari ini, sistem down atas makluman daripada IPD, pihak polis. Jadi insyaAllah kami tak akan berputus asa. Malam ni kami akan mai lagi. Kami akan mai balik malam ni dan kami akan buat report juga. Kalau malam ni pun sistem down, kami akan buat lagi esok. Kita akan buat sampailah sistem tu up balik. Jadi insyaAllah bersama kita Tuan Zamri yang mai pada hari ini untuk bersama dengan kita. Kita dengar sikit apa ucapan daripada Tuan Zamri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita bersolidariti bersama dengan PAS Perlis dan juga pemimpin masyarakat Perlis dan sebagainya untuk kita nyatakan bantahan kita terhadap himpunan merah. Tuan-tuan, kita nak semua masyarakat faham. Sebab apa? Sebab mereka yang datang buat bantahan ni, mereka bukan orang Perlis pun. Mereka tak ada kaitan dengan benda ni pun. Mereka bukan pengelola kuil itu, mereka tak ada apa. Dan kalau kita lihat, bantahan-bantahan yang dibuat bukannya orang Hindu Perlis. Betul tuan-tuan? Bukan orang Hindu Perlis. Dan bukannya orang pemimpin masyarakat, hatta orang yang pengelola kuil itu pun dia pun tak cakap apa. Sebab apa? Sebab mereka tahu apa yang mereka buat itu salah. Tetapi ada orang luar yang datang mai kat sini, lepas tu duk api-api kat orang. Orang-orang begini sepatutnya ditangkap di bawah akta hasutan. Sepatutnya tangkap. Kalau mereka jejakkan kaki dekat Perlis ini, buat hasutan terhadap orang yang tak ada apa, kita hidup secara aman, damai,
dengan mengekalkan perpaduan. Walaupun Hindu yang ada dekat Perlis ni 3,099, saya seorang Muslim yang ada dekat sini ni. Dan kita hidup tak ada apa isu dan sebagainya. Tetapi orang-orang luar seperti Arun Doraisamy, seperti Raya, seperti Satis, seperti Ramasamy, orang-orang begini dia mengapi-apikan dan membuat hasutan 3R. Dan kami juga demand agar tangkapan dilakukan terhadap mereka. Betul tuan-tuan? Betul. Dan jika mereka teruskan himpunan merah, kami akan teruskan himpunan kuning biru. Jumpa semua di sana dan kita juga nak ajak semua rakyat Malaysia untuk turut sama-sama kita bantah himpunan merah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar.